Your body is the result of your lifestyle. Okay. Masa saya sibuk dulu, sibuk fikir pasal bisnes, sibuk fikir pasal kerja, sibuk fikir pasal klien, staff. Okay. So, saya tak sempat fikir tentang saya punya kesihatan. Jadi, lifestyle saya lebih pada benda tu lah. Makan, kerja. Kadang-kadang pergi hiking, kadang-kadang pergi kadang-kadang main badminton. Okay. Tapi, lifestyle itu membawa kepada saya yang berberat 90 kg. So, apa yang berubah sebenarnya adalah lifestyle. Saya ubah lifestyle saya sekarang ini kepada orang yang sihat. Apa lifestyle orang sihat? Makan dia sangat jaga. Dia tak makan terlalu banyak, dia tak makan ikut nafsu. Dia fikirkan tentang apa yang dia makan ini, apa impact daripada diri dia. Okay? Dan dia juga memang exercise. Saya jarang jumpa orang yang mempunyai badan yang baik, tapi kurang bersenam ataupun kurang bergerak. Mesti at least dia akan ada hiking seminggu sekali. Mesti dia ada brisk walk setiap hari 20 minit, 30 minit. Anda boleh tengok orang yang sihat, orang yang badannya fit, semesti ada lifestyle macam tu. Kalau yang betul-betul sadar, mesti pergi gym. That's dia punya lifestyle. Jangan fikir yang benda ni sesuatu paksaan. Jadikan dia lifestyle. Apa yang boleh jadi lifestyle kita. Absorb dia sebagai kita punya lifestyle dan coach AI ni hanya sebagai pembantu. Dulu berat badan saya 90 kg, pagi tadi saya timbang 62.5 kg dan salah satu yang bantu saya untuk turun berat adalah coach AI yang mana anda pun boleh ada. Baru saya tahu rupanya AI boleh jadi coach kita. So kalau anda nak tahu lebih lanjut bagaimana nak bina coach AI anda sendiri, boleh klik sini.